Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada unit Bahasa Melayu 1, ambilan 2025-2030. Nombor meja kami ialah 253002. Okey, seterusnya kita akan balik kepada produk inovasi pertama kami, iaitu TV Pintar. Baiklah, yang pertama suku kata. Apa itu suku kata? Suku kata ialah bahagian dalam perkataan yang diucapkan dalam satu sebutan. Sebagai contoh, buku. Ada 2 suku kata. Definisi suku kata. Suku kata ialah unit sebutan terkecil yang membentuk sesuatu perkataan dalam bahasa. Setiap perkataan boleh terdiri daripada satu atau lebih suku kata. Sebagai contoh, kata, kata dan baju, baju. Seterusnya, bagi ciri-ciri suku kata, yang pertama mengandungi satu bunyi vokal, iaitu A, E, I, O, U. Dan yang kedua boleh terdiri daripada gabungan konsonan dan vokal KV, KVK dan KVKV. Dan yang terakhir, setiap suku kata diucapkan dalam satu hembusan nafas. Okey, yang terakhir merupakan contoh suku kata. Bagi perkataan batu, pecahan suku kata ialah 2. Sebagai contoh, jenisnya batu. Yang seterusnya meja, yang mempunyai pecahan suku kata 3, iaitu meja. Okey, dan seterusnya. Okey, tujuan ini bertujuan untuk membantu murid memahami dan mengenal pasti pembahagian suku kata dalam perkataan melalui contoh yang mudah dan bergambar. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan balik kepada aktiviti pertama kita pada hari ini, iaitu Kereta Express. Okey, guru akan melekatkan perkataan kepada cermin kereta ini dan murid hendaklah mengenal pasti suku kata yang terdapat pada perkataan ini. Sebagai contoh, perkataan yang saya lekatkan ialah batu. Jadi, murid perlulah memahami dan mengenal pasti apa suku kata yang pada perkataan ini. Sebagai contoh, saya ambil ba dan tu. Jadi batu. Jadi suku kata ini telah melengkapi perkataan di atas. Pada aktiviti kedua, murid akan bermain aktiviti susun suai gambar. Pada aktiviti ini, guru akan menyuruh murid melihat gambar ataupun suku kata yang terdapat pada kertas tersebut. Sebagai contoh, pada yang pertama, murid akan melihat gambar lampu dan suku kata belakangnya pu, dan murid akan mencari di manakah pasangannya, dan murid akan meletakkan di sebelahnya. Seterusnya, murid akan menulis lampu. Pada aktiviti ini, murid dapat mengenal pasti gambar dan mengaplikasikan kemahiran menulis. Baiklah, bagi aktiviti yang terakhir, iaitu isi tempat kosong, guru akan meminta pelajar untuk membaca tulisan yang terdapat pada kertas tersebut. Sebagai contoh, yang pertama, tempat kosong itu warna merah. Jadi pelajar perlu mengenal pasti perkataan apa yang sesuai diletakkan pada tempat kosong tersebut. Kemudian setelah pelajar mengenal pasti, mereka akan mengambil perkataan yang terdapat pada papan ini. Sebagai contoh, bola. Kemudian pelajar akan membaca semula perkataan yang ada dengan lengkap. Sebagai contoh, bola itu warna merah. Melalui aktiviti ini, pelajar akan dapat mengaplikasikan kemahiran membaca. Baiklah, dengan berakhirnya aktiviti itu tadi, maka objektif pembelajaran aktiviti suku kata kita pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyebut suku kata dengan sebutan yang betul dan jelas semasa menjalankan aktiviti. Yang kedua, murid dapat memahami makna perkataan yang terbentuk daripada gabungan suku kata dengan betul. Sebagai contoh pada aktiviti kedua tadi. Dan yang terakhir, murid dapat meningkatkan kemahiran membaca dan menulis melalui penguasaan suku kata secara berperingkat. Jadi,
Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.